Taman Bimbingan Kanak-Kanak atau TABIKA dan Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS akan terus mendidik kanak-kanak berusia 3 hingga 4 tahun selaras Rancangan Pendidikan Negara RPN 2026-2035. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, silibus TABIKA dan Tadika KEMAS termasuk Tadika Perpaduan akan diselaras dan diubah suai bagi memastikan kesinambungan ke kelas prasekolah untuk kanak-kanak 5 tahun di bawah Kementerian Pendidikan. Mesyuarat Jemaah Menteri pada hari Jumaat yang lalu telah memutuskan bahawa prasekolah diselaraskan di bawah Kementerian Pendidikan, di mana anak-anak yang berumur 5 tahun akan diwajibkan untuk menduduki kelas prasekolah di sekolah kebangsaan dan sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Datuk Seri Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah menegaskan KEMAS akan meneruskan kelas sedia ada dengan kurikulum yang disesuaikan mengikut acuan semasa selaras langkah penyelarasan pendidikan prasekolah. Pada 19 Januari lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan kanak-kanak berusia 6 tahun boleh didaftarkan ke tahun 1 mulai sesi persekolahan 2027 melalui pelancaran RPN 2026-2035. Sementara itu, Datuk Seri Ahmad Zahid berkata pendidikan awal di bawah KEMAS akan terus dipersiapkan secara teliti kerana institusi ini berperanan sebagai kelas persediaan untuk kelas prasekolah 5 tahun di bawah Kementerian Pendidikan.